What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam What's Next podcast, saya Yusfarizal bin Yusof, host anda pada kali ini dalam edisi istimewa yang dibawakan dari Dewan Negeri Selangor, yang kami bersiaran dari Dewan Negeri Selangor sempena istiadat mesyuarat pertama persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor yang ke-15 tahun 2026 yang telah bermula pada hari semalam, Isnin 20 April 2026. Dan jadi studio What's Next Podcast kali ini dipindahkan ke premis Dewan Negeri Selangor untuk kita membawakan kepada anda penonton-penonton sekalian perkembangan-perkembangan terkini tentang isu-isu semasa, isu politik tanah air, isu ekonomi, isu anak muda, isu-isu yang berlegar di dalam sosial media dan juga di dalam dada-dada akhbar, terutamanya, istimewanya, isu-isu yang berkaitan dengan negeri Selangor dan yang berkait dengan rakyat negeri Selangor. Dan pada hari ini, pada kali ini, kita memanggil dan menjemput tetamu yang cukup istimewa juga, salah seorang yang yang berbahas di dalam Dewan Negeri Selangor, yang akan berbahas, yang akan berucap, yang akan bertanya soalan di dalam sidang kali ini, iaitu Adun Ahli Dewan Negeri Ijuk, iaitu YB Jeffrey bin Mejan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, macam mana perasaan dan semangat kali ini di sidang Dewan kali ini? Alhamdulillah. Kali ini saya sangat bersemangat kerana menjunjung titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang membawa denyut rakyat. Itu dia. Dia permulaan dia tu ayat denyut nadi rakyat, denyut nadi rakyat. Denyut nadi rakyat. Denyut nadi rakyat ni kalau kita fahami secara bahasa biasanya, maksudnya apa yang dirasai, dirasai oleh rakyat, yang dialami sendiri oleh rakyat kebanyakan. Dan kita rasanya bila sebut denyut nadi rakyat ni, kita tak bincang benda-benda yang terlalu besar, terlalu canggih, angka-angka yang besar ataupun terminologi yang susah nak faham. Kita berbincang tentang rakyat, ya Babi? Betul. Kita berbincang tentang rakyat. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut dengan YB Jeffrey kita, channel kita ini ataupun siaran podcast What's Next ini boleh ditonton melalui 3 saluran utama. Saya ingatkan kepada penonton sekalian, dan boleh subscribe, iaitu di YouTube channel WN Studio, TikTok WN Studio, dan yang ketiga FB page PAS Selangor. Jadi siapa yang belum lagi subscribe, pastikan subscribe dan follow 3 saluran podcast What's Next ini. Okey, YB. Ini penggal pertama YB menjadi wakil rakyat ataupun ya, betul. bagaimana? Penggal pertama. Jadi okey. Sebelum kita pergi kepada sidang dewan kali ini, mungkin YB nak berkongsi dengan penonton-penonton sekalian. Dahulunya sebelum menjadi wakil rakyat, sebelum menjadi masuk pilihan raya, dipilih untuk bertanding dan kemudian menang pula dalam pilihan raya menjadi ahli Dewan Negeri Ijuk. Bagaimana perubahan dari segi kehidupan sebelum jadi YB? Saya tahu YB sebelum jadi YB pun seorang yang aktif dalam masyarakat, involved dalam aktiviti-aktiviti masyarakat. Tapi adakah perbezaan dan apakah kelainan yang dirasai lepas jadi wakil rakyat? Mungkin nak share sedikit pengalaman. Baik, terima kasih Tuan Yus. Dari segi kalau pengalaman duduk dekat dalam dewan ya, saya rasa bukan penggal ini saja. Saya berada di Dewan sidang Dewan Negeri Selangor ni sebenarnya daripada zaman Allahyarham Tan Sri Khalid. Okay. Waktu tu saya berada bersama dengan esko belia, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Yunus Hairi. Saya salah seorang
pegawainya. Oh, okey. Jadi untuk urusan dewan, untuk urusan soalan dewan, untuk menjawab, untuk persiapan menghadapi sidang dewan tu saya Dah biasalah. dah lalui. Dah lalui. Cuma waktu itu kita menyediakan, tetapi hari ini kita dilantik menjadi YB untuk berada di kerusi untuk berbahas, untuk menyuarakan pandangan ataupun harapan rakyat dekat luar sana. Jadi kalau dulunya orang kata apa, lebih ke belakang tabir Betul. belakang Betul. tabir, tapi sekarang ni di hadapan, jadi frontliner lah orang sekarang kata kan, frontliner yang terpaksa berhadapan. So dan tu mungkin cabaran dia mungkin sedikit berbeza, sebab kalau di belakang tabir ni macam mana YB, belakang tabir ni mungkin kalau kita buat salah ke, kalau kita tersalah cakap ke tu tak mengapa kan. Tapi pengalaman YB sekarang ni sebagai orang yang berada di hadapan, mewakili rakyat, duduk di dalam sidang dewan, apa sebenarnya yang perlu diperkemaskan, perlu lebih berhati-hati sebagai seorang wakil rakyat mungkin? Baik, Yus. Dulu kita membantu YB ataupun Yang Berhormat Esko untuk menyediakan jawapan. Ya. Orang bertanya, YB lain bertanya, kita membantu untuk menyediakan jawapan. Saya. Tetapi hari ini apabila kita bercakap, dah tu menjadi pula sekarang ni kita berada di posisi ataupun kerusi pembangkang. Jadi kita banyak perlu bersedia dan kita banyak perlu mengkaji ataupun kita kena buat research lah. Buat research. Kena banyak membaca. Buat homework lah orang betul, kata. betul buat homework. Dan saya pula, saya suka bila buat homework tu, contohlah saya berada di Ijuk. Saya bercerita berdasarkan kepada pengalaman. Saya. Contoh masalah banjir. Saya sendiri akan turun. Contoh projek RTB Sungai Buloh. Sebelum saya kali terakhir saya sebelum sidang dewan ni adalah pada hari Khamis minggu lepas. Minggu lepas. Okey. Sebab apa? Saya cakap dengan pihak JPS, saya nak turun daripada awal poin pertama RTB Sungai Buloh hinggalah ke hujung. Untuk apa? Untuk saya bersedia untuk bercakap dan saya untuk melaporkan laporan kemajuannya, masalah yang berada di sekarang, situasi sekarang. Itu yang saya boleh kongsi. Jadi saya suka bercakap berdasarkan apa yang ada di lapangan. I see. Yang YB lihat sendiri. Ya, betul. Okey. So RTB ni berapa jarak dia yang daripada hujung ke hujung tu? RTB Sungai Buloh ini dia punya jarak dia adalah kalau tak silap saya 16. Oh. Maksudnya 32 km lah 16. Jauh. Kalau ini kalau saya tak mungkin silap kita akan semak lebih balik. kurang itu. Tapi maksudnya jauh lah YB lalui benda tu. Bermula daripada Jambatan Bukit Mayung hinggalah sampai ke kompartmen B, iaitu di muara Sungai Buloh. Oh. Yang maksudnya Okey. Jambatan Bukit Mayung ni adalah di upstream dan kompartmen B tu adalah di downstream lah, iaitu di muara Sungai Buloh sebelum air tu keluar ke pantai. Saya. Okey, terima kasih YB. Dan mungkin menarik bila YB cerita sebelum sidang DUN sekalipun yang berlangsung, yang bermula hari Isnin semalam ni, YB sudah cakna tentang isu banjir, turun ke lapangan, melihat sendiri projek rantebatan banjir ini yang di Sungai Buloh dan sebagainya. Maksudnya YB telah cakna isu tu. Tapi saya tertarik dengan, kalau boleh saya petik titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semalam yang menyebut Beta ingin menyentuh beberapa isu berkaitan dengan tanggungjawab kerajaan Beta yang mentadbir negeri Selangor. Pertamanya, isu banjir yang telah berpuluh kali Beta nasihatkan untuk diselesaikan dengan segera. Ini antaranya YB, antara isu yang saya kira mendapat perhatian Duli Yang Maha Mulia Sultan, dan saya kira bila masuk dalam titah pembukaan ini sesuatu yang penting, yang perlu diberi perhatian dan isu utama bagi Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan berkebetulan YB cerita pasal banjir dan projek tebatan. Bagaimana YB melihat titah Tuanku untuk pembukaan ini yang menyentuh isu banjir ini sebenarnya? Saya menjunjung kasih pada titah
ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor berkenaan dengan isu banjir yang tidak ada kesudahan. Kerana ijuk adalah salah satu point ataupun salah satu daerah yang banjir berulang kali. Istimewanya atau specialnya banjir di Ijuk ni dia banjir termenung. Walaupun Ijuk tak hujan, kawasan upstream, kawasan Petaling Jaya, kawasan Sungai Buloh, kawasan Paijaras, hujan lebat, banjir. 7 ke 8 jam kita kena tunggu Ijuk akan menerima air. Limpahan daripada kawasan lain tadi ni sebelum dia keluar. Tapi kalau waktu itu kebetulanlah pula air pasang besar, sudah pastinya air itu akan berkumpul di Kampung Ijuk sebelum dia keluar. Jadi daripada atas upstream pun ke Ijuk, dan kalau air pasang pun akan berkesan. Jadi inilah bila tuanku menitahkan bahawa isu banjir tidak dapat diselesaikan, inilah peluang untuk Ijuk membahaskan mengutarakan harapan orang-orang Ijuk berkenaan dengan kalau ni saya boleh kongsikan juga Tuan Yus ya. Dekat Ijuk ni ada satu projek RTB. Projek RTB Sungai Buloh Fasa 1. Dia bermula pada tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000? Ya. Oh, itu 26 tahun dulu. Tahun 2000. Tahun 2020. 2020. 2020 maksudnya sekarang dah hampir 6 tahun. 6 tahun. 2020. Sekarang ni adalah berada dalam EOT yang keempat. Oh, asalnya tu sepatutnya berapa tahun? Projek RTB Sungai Buloh Fasa 1 ni sepatutnya dia bermula pada 2 November 2020. Tarikh mula projek. Tarikh mula 2020. Okey. Tahun 2020 dan dijangka siap waktu itu adalah pada tahun 1 Mac 2024. Oh, okey, 4 tahun lah, lebih kurang. Lebih kurang. Okey, tapi yang berlaku tetapi hari ini sehingga tahun 2026 belum siap lagi. Dan sekarang status terkini adalah EOT yang keempat dan akan berakhir EOT keempat ni daripada 4 Ogos 2026. Bermaksud hanya lebih kurang 3 bulan saja lagi. 3 bulan, ya. Hari terakhir saya turun padang, saya berjama dengan pihak JPS memaklumkan pada laporan kemajuan hari ini adalah sebanyak 93%. 93%. Okay. Bermakna ada lagi 7% yang perlu disiapkan. Tapi saya sangat khawatir dengan keadaan cuaca, dengan keadaan apa yang berlaku di Timur Tengah, iaitu dengan harga minyak naik, yang mahal. Ia akan tidak lari menjejaskan projek ini untuk siap. Apa yang saya dapati, apa yang saya dimaklumkan sebelum ini, sekarang ni banyak proses tambak, iaitu buat ban, tambak untuk ban. Yang mana ada beberapa bahagian ban yang belum siap dan belum capai lagi aras reka bentuknya. Jadi kalau dibincangkan, masa kami turun pada hari Khamis yang lepas, saya dimaklumkan yang sebelum ini mesin boleh jalan 5 biji. Disebab kekangan harga diesel yang tinggi, pihak kontraktor terpaksa menggunakan 1 atau 2 mengurangkan kos. Jadi sana mengurangkan kos, tetapi dalam masa yang sama kita akan berlaku kelewatan kat situ. Jadi harapan saya supaya projek ini dapat disiapkan, jangan jadikan alasan harga minyak naik. Itu kena difikirkanlah oleh kerajaan negeri bagi membantu kontraktor itu untuk menyiapkan pada tarikh yang telah ditetapkan. Ijuk sangat berharap, orang Ijuk sangat berharap supaya tidak ada lagi EOT pada projek ini. Kita nak siap dan dapat mengurangkan risiko banjir. Jadi okey, saya agak khawatir bila mendengar fakta yang YB lontarkan ni. Maksudnya 2004, 2006 itu sudah 2 tahun, EOT sudah 4 kali, dan saya juga banyak terlibat dalam
pertikaian masalah sebagai seorang peguam dalam masalah kontrak-kontrak begini, kalau extension of time itu seharusnya disertakan dengan acceleration plan. Bagaimana plan untuk mempercepat, kan? Bukannya extend tu extend lagi dan extend lagi. Cuma YB, kalau boleh saya tanya, adakah masalah RTB kelewatan ini disebabkan oleh faktor-faktor semula jadi ke, ataupun faktor ekonomi ke, ataupun sebenarnya ia kembali kepada kegagalan memantau, kegagalan mengurus oleh kerajaan, ataupun memang masalah kontraktor? Bagaimana, apa punca kepada yang pandangan YB, apa punca kepada kelewatan ini? Ini hasil daripada pemerhatian saya lah ya. Yang saya nampak masalah ni berpunca daripada kontraktor itu sendirilah, daripada Mencon. Yang saya rasa sebelum ni Mencon adalah melatih yang sekarang ni saya rasa pun dah kali ketiga Mencon melatih Subcon. Oh, dah tukar 3 kali? Tukar kalau tak silap saya. Jadi kat situlah masalah-masalah lain yang timbul. Maksudnya kalau kontraktor baru yang masuk, dia sudah tentu dia perlukan extension. Betul, makan masa lagi semua tu yang jadi masalah. Tapi bagi saya kontraktor ni tak kompeten lah, itu saja. Tapi mungkin juga dalam, saya tak tahu adakah kerajaan negeri Selangor sendiri perlu berperanan lebih proaktif dalam memastikan, yalah, ini bukan projek kecil-kecilan, ini bukan projek buat rumah kecil-kecilan, ini membabitkan projek dengan belanja yang besar dan juga bagaimana, apakah YB melihat kerajaan boleh melakukan pemantauan ataupun tindakan yang lebih agresif untuk memastikan tidak ada lagi EOT, tidak ada lagi subkontraktor yang akan bertukar, bagaimana? Adakah sebarang cara sedemikian? Tapi untuk makluman Tuan Yus lah ya, pengarah JPS yang sekarang ini sangat agresif, sangat memberi kerjasama. Alright. Dan saya lihat dalam beberapa bulan kebelakangan ini beliau sendiri turun ke lapangan. Pegawai beliau turun ke lapangan memantau betul dengan keadaan yang ini. Tetapi itulah apa yang dilaporkan kepada saya, pihak JPS pun kadang-kadang frust dengan kontraktor yang dilantik, yang menabur ataupun berkata janji-janji manis. Dari segi pelaporan dekat dalam PowerPoint cantik, clear, ikut progres, tetapi hakikatnya bila kita turun di lapangan ia sangat berbeza. Dan kita pun haraplah, maksudnya alhamdulillah kalau mungkin atas perhatian YB juga dan juga agensi-agensi kerajaan dan jabatan JPS dan sebagainya setelah melakukan usaha-usaha yang sedaya mampu, sedaya mungkin di lapangan, memantau, melakukan agresif. Dan pada hari ini kita tengok Tuanku Sultan Selangor sendiri, di Wilayah Mahamulia Tuanku Sultan Selangor sendiri bercakap ataupun bertitah menyentuh isu banjir. Kita harap main kontraktor ke subkontraktor ke yang telah diberi kepercayaan ini sedarlah dan buatlah kerja dengan sepatutnya. Okey, Pak Ibi. Perbincangan yang sangat menarik ni dalam keadaan hujan pula ni kan, untuk penonton sekalian. Kita di premis Dewan Negeri Selangor ni kejap hujan, ni pun mendung, mungkin mempengaruhi suasana yang ada di sini, mempengaruhi perbahasan. Ada yang selepas lunch hour ni mungkin agak mengantuk sikit kan. Cuma perbincangan kita diteruskan. Kalau YB lihatlah secara umumnya, negeri Selangor ini kita sebut, dan kita tahu negeri Selangor ini dari segi kutipan hasil misalnya kan, kutipan hasil pada tahun 2025 dicanangkan oleh kerajaan, ia sudah mencecah 3.021 bilion, ya, lebih kurang. Dan kemudian kita tahu negeri Selangor ini penyumbang terbesar KDNK kepada negara kita, dan dinyatakan sebagai negeri yang paling maju di Malaysia, dan juga mempunyai prasarana pembangunan ataupun ekonomi yang cukup hebat.
ada pelbagai industri, taman-taman industri yang diwujudkan dan banyak sekali projek dan pelabur yang datang ke negeri Selangor. Tetapi dalam keadaan itu pun masalah-masalah yang kita lihat, masalah yang sepatutnya menjadi masalah yang remeh lah, bak kata kita remeh dan mungkin tidak seharusnya berlaku kepada negeri yang maju. Seperti contohnya masalah sampah, masalah banjir yang YB perkatakan, masalah tentang ladang-ladang penternakan, tapi masih berlaku di negeri ini, di negeri yang paling maju ini. Dan bukan saja itu, sehinggakan Duli Yang Maha Mulia Sultan sendiri terpaksa memberi nasihat, memberi teguran tentang isu-isu yang mungkin kita boleh katakan isu-isu kecil sebegini. Kan? Apa pandangan YB? Apa keadaan yang berlaku sebenarnya? Baik Tuan Yus. Keadaan yang berlaku dekat sekarang ni bagi saya rasa sangat membimbangkan lah. Ya. Dia dari segi, bagi saya, dari segi penguatkuasaan. Isu sampah haram. Isu saya bawa isu sampah haram. Dia berkait. Saya selalu berhubung juga dengan pihak berkuasa tempatan bila kita maklumkan dalam proses tindakan. Tetapi agak lambat. Lama. Sehingga kan sebagai contoh saya ambil jajaran Sungai Buloh. Reserve sungainya diceroboh. Ditambak. Oh, reserve sungai itu pun ditambah? Ditambak menjadikan sungai itu menjadi kecil. Kecil lah. Bila kecil dah penuh dengan sampah, bila hujan bawa sampah. Dan kat situ dia akan melirik. Sampai bila pun dia akan berulang-ulang. Tidak akan selesai. Yang saya fokuskan pada kali ini, yang saya ingin mencadangkan kepada kerajaan negeri, kepada JPS, kita kembali kepada alam semula jadi. Nature based solution. Nature based solution. Okay. Kita kembalikan fungsi reserve sungai. Okay. Kalau kita lihat, saya ambil contoh, saya tak nak ambil contoh kawasan lain. Sebab saya tidak berada di situ, tapi saya nampak kawasan-kawasan lain juga berlaku pencerobohan di reserve sungai, ditambak, dibangunkan, yang menyebabkan sungai tidak dapat menampung air yang banyak dan menyebabkan banjir. Saya ambil contoh Sungai Buloh lah. Sungai Buloh. Iaitu di jajaran Sungai Buloh. Seberapa panjang daripada Saujana Aman sampailah Kampung Seri Sentosa, kiri dan kanannya telah ditambak menggunakan sampah. Sungai jadi kecil. Saya. Aliran itu jadi sempit lah. Satu, kat situ dah berlaku pencemaran air, pencemaran udara. Sampai bila pun tak akan selesai. Kitaran itu akan terus bila berlaku. waktu hujan, dia akan menyebabkan banjir. Bila waktu panas pula, berlaku pembakaran. Dah menyusahkan orang lain. Dah berlaku pencemaran udara. Selagi mana kerajaan negeri tidak bertegas untuk penguatkuasaan reserve sungai, saya nak tekankan, saya akan cakap ulang-ulang supaya kita kembali kepada alam semula jadi. Kita jangan melawan alam, kita pergi ke alam semula untuk pastikan reserve sungai itu berfungsi. Sebab kita akan menerima limpahan air yang cukup banyak. Janganlah kita nak cerita RTB 30 juta, 50 juta, tetapi fungsi asal sungai itu yang sepatutnya dijaga, yang boleh menerima air, yang boleh menjadi tempat penyimpanan air, tidak digunakan dengan sepenuhnya. Jadi saya rasa saya sebagai Adunia Jok frust lah. Bila kita bercakap, okey, dalam selang 2 hari ada berlaku lawatan dengan merampas jentera. Tak sampai 2 hari, jentera lain masuk. Masih lagi beroperasi. Sampai bila saya tak tahu kat mana.
siapa mereka sangat kebal berkenaan dengan Saya suka perkataan kebal itu dalam konteks umumnya, seolah-olah tidak ada satu kegentaran, tidak ada ketakutan bagi orang yang duk buat kerja ni. Sebab mungkin penguasaan itu tidak tegas kan, macam Wabi kata tidak tegas. Jadi orang pun kalau kita buat pun tidak akan ada diambil tindakan tegas dan kita tak ada, mungkin tak sampai tahap menyatakan mereka dilindungi. Betul. Tetapi apabila tidak ada ketegasan itu mungkin menyebabkan tidak ada ketakutan kepada pelaku-pelaku ini untuk terus melakukan itulah, tambak banjir dan sebagainya. Cuma menarik apa yang YB katakan, kerana saya mungkin terbaca satu kata-kata ataupun satu petikan yang mengatakan bahawa kalau nak tengok maju tak maju satu tempat itu, tengok kepada sungai dia. Ini saya tak ingat saya baca kat mana, tapi saya rasa ada benarnya YB. Sebab kalau kita tengok, contohlah, bukan kita nak mengagungkan sangat negara-negara lain, negara maju yang lain, tapi kalau kita tengok contoh di Jepun misalnya, begitu terjaga sungainya. Sungai itu dijaga dengan begitu bersih sekali kan, sampai sampah tu memang tak ada lah kan, alirannya bagus dan airnya jernih. Jadi sesuai dengan apa yang YB katakan, yang saya kaitkan dengan status negeri maju itu masih belum cukup selagi mana, sefaham saya YB katakan, selagi mana alam sekitar itu tidak dijaga. Betul. Ya, dan selagi mana alam sekitar itu tidak jaga, Selangor ini tidak akan dapat mencapai satu tahap the best. Betul. Ya YB? Okey. Jelas, sangat jelas. Dan mungkin sekarang ni kita dah faham YB cerita isu banjir, kemudian isu alam sekitar dan mungkin saya bagi peluang ini untuk YB menyatakan dan berkongsi dengan penonton-penonton mungkin secara ringkasnya supaya kita dapat gambaran hint apa yang YB akan bawa lagi, isu apa lagi yang YB akan perkatakan di dalam sidang Dewan pada kali ini lagi yang akan ditimbulkan oleh YB lagi. Mungkin ada isu-isu lain yang YB nak kongsikan secara ringkas. Baik. Saya suka berkongsi cerita bab kelestarian sungai lah. Saya pucuk pangkalnya macam mana pun, kita kembali kepada kelestarian. Jadi saya akan dalam bahas kali ini, saya tidak sangat ni, tapi saya nak cuba memberi solusi. Saya akan berulang, saya akan bercakap kepada fungsi reserve sungai. Kita kena kembali. Jangan kita cerita bab projek terlalu besar. Jadi kerana kalau apa yang saya ini saya cerita daripada pandangan saya. Saya ada baca berkenaan dengan garis panduan reserve sungai. Garis panduan reserve sungai. Yang mana yang saya baca, ini garis panduan ni pun dikeluarkan oleh pihak JPS. Dia mengatakan kalau jika sungai itu bersaiz 10 meter, reserve tu kena ada 10 meter kanan, 10 meter kiri. Besar tu. Besar 10 meter. Kalau sungai itu 20 meter, kena ada 20 meter reserve kanan, ada 20 meter reserve kiri. Kalau 50 meter kanan, 50 meter kiri. Tapi apa yang berlaku sekarang, sungai-sungai yang ada dekat Selangor ini, contohnya di Sungai Buloh, tak ada. Reserve terlalu kecil, penuh sampah. Sampai bila pun bagi saya tak selesai. Selagi mana saya nak menegaskan kerajaan negeri kena bertegas untuk merampas semua tanah-tanah reserve sungai yang telah dibangunkan, yang telah ditambak ini, ambil semula, jadikan ia sebagai kawasan tadahan air. Okey. Saya rasa macam bersemangat bila dengar YB, apa yang YB perkatakan. Cuma menariknya apa yang solusi yang ni bagi saya lah, pandangan saya. Apa solusi yang YB bawa ini adalah kembali ke akar masalah. Betul. Kan, akar masalah itu. Sebab kadang-kadang bila ditanyakan solusi ni, kita buat kita lakukan projek pembersihan sungai, berlantik kontraktor yang buat teknologi-teknologi tertentu untuk membersihkan sungai, tetapi apa yang YB katakan ini kembali kepada akar masalah itu. Betul. Iaitu aliran sungai, iaitu rizab sungai, dan penguasaan perlu ditegaskan gitu. Betul. Itu yang YB katakan. Betul. Baik,
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersama Ahli Dewan Negeri Ijuk YB Jeffrey bin Mejan, yang mana kita mengupas isu yang sangat-sangat penting bagi rakyat Selangor, isu banjir yang tidak berkesudahan. Dan kalau kita perhatikan semalam, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah bertitah menyentuh tentang teguran baginda terhadap isu banjir yang telah dibuat berkali-kali, tetapi mungkin masih belum dapat menyelesaikan dan memberi penyelesaian yang tuntas kepada isu ini di negeri Selangor. Dan berkebetulan ketika titah tersebut diucapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada hari semalam, petang semalam kita menyaksikan beberapa tempat di Selangor dilanda banjir kilat, yang kita dapat tengok footage, video dan sebagainya yang beredar di media sosial tentang situasi banjir di negeri Selangor yang meruncing dan mungkin menyebabkan kehilangan harta benda dan juga kerosakan yang memberikan kepayahan kepada rakyat Selangor. Jadi ironinya, titah tersebut menyentuh bab banjir dan banjir masih berlaku, dan kita ada pada hari ini YB Jeffrey menceritakan tentang akar kepada masalah banjir ini. Kita kembali kepada aliran sungai, kembali kepada pencerobohan rizab sungai, kembali kepada penguatkuasaan terhadap pencerobohan dan salah guna rizab sungai. Kita berehat seketika sebelum kita sambung bersama YB Jeffrey live secara langsung dari Dewan Negeri Selangor. Kita jumpa selepas ni. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. Tapi berat nak jawab. Selangor panas, isu berlapis, fakta di meja, bukan sensasi. Tokoh berkaliber, bicara real, santai tapi padu, straight to the deal. Bukan nak jatuh, bukan nak puji, cuma nak jelas siapa bertanggungjawab di sini. Bila rakyat tanya, jangan react, dengar betul-betul dan bertindak. What's next? What's next? Hari ni bicara, esok kita gerak. What's next? What's next? Ini podcast rakyat. What's next? What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam What's Next podcast khas berkenaan ataupun berkait dengan sidang Dewan Negeri Selangor yang sedang berlangsung di Shah Alam ini, dan kami bersiaran secara langsung. Studio podcast dipindahkan ke premis Dewan Negeri Selangor untuk membawa kepada anda perkembangan terkini tentang isu-isu semasa, isu-isu politik, isu ekonomi dan isu rakyat, khususnya isu yang membabitkan negeri Selangor dan juga yang berkaitan dengan kemelut dan masalah yang dihadapi oleh rakyat Selangor. Dan bersama kita pada hari ini, bersama saya adalah Ahli Dewan Negeri Ijuk iaitu YB Jeffrey bin Mejan, dan kita telah bercerita selama lebih kurang setengah jam tentang isu-isu rakyat dan isu seperti isu banjir, seperti isu sampah dan juga punca-punca kepada permasalahan. Dan YB juga ada menyebut tentang apakah solusi yang perlu diberikan, yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan juga pihak-pihak yang berkenaan untuk menyelesaikan once and for all masalah banjir di negeri Selangor. Di samping projek-projek seperti projek tebatan banjir yang perlu disegerakan. Okey, dan saya ingatkan penonton-penonton sekalian sekali lagi untuk subscribe dan juga follow 3 saluran utama What's Next Podcast, iaitu pertamanya di saluran TikTok WN Studio, dan juga YouTube channel WN Studio, dan juga FB page PAS Selangor. Okey YB, sebelum kita tak boleh nak tahan YB lama-lama sebab ada sidang dan ada tugasan yang lebih penting, cuma kita curi masa YB sedikit. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir ini, mungkinlah sepanjang
penggal ini, mungkin kita kata dah hampir separuh penggal ataupun lebih separuh penggal ini, pengalaman YB sebagai YB lah, bukan sebagai pegawai media sebelum ni kan, sebagai wakil rakyat, sebagai ahli Dewan Negeri, mungkin semasa sidang ataupun dalam keadaan-keadaan lain ada pengalaman mencuit hati, kita panggil light moment sebagai seorang wakil rakyat. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tak dapat dilupakan sebagai seorang YB. Mungkin YB boleh kongsikan dengan penonton-penonton sekalian untuk kita sama-sama fahamlah tugas YB ni bagaimana kan. Silakan YB. Baik Tuan Yus. Berkenaan dengan perkara-perkara mencuit hati lah waktu pertama kali menjadi YB ni, ialah bila pertama kali kita nak berbahas pada sesi penggal yang pertama. Pada sesi yang pertama dulu. Kita tak ada, biasa kita boleh bercakap biasa, tetapi dalam keadaan yang pertama kali kita nak berbahas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bukannya mudah. Dengan pihak kerajaan sudah tentu akan mengacau kita. Kita sebab waktu kita tak tahu taktik pun. Saya pernah ditegur tengah kita tengah baca teks, ada orang nak mencelah. Waktu kita tak ada pengalaman. Walaupun waktu tu bila kita berada di atas, kita tengok orang berdebat dekat bawah, oh macam ni. Tapi bila berada di atas kerusi yang berhormat, bila kita bercakap lepas tu dikacau dengan pihak sebelah sana, kegentaran tu sudah pasti ya. Itu dulu. Tetapi sekarang insya-Allah kita boleh jawab. Kita belajarlah daripada kesilapan-kesilapan yang lepas. Itu salah satu perkara yang mencuit hatilah kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan juga pun yang saja nak menguji kita kat sebelah sana. Dia kata inilah peluang yang nak kacau kita. Tapi alhamdulillah, dari sesi ke sesi saya dapat memperbaiki, dan insyaAllah saya boleh walaupun dikacau ataupun dicuit, kita boleh hadapi dengan tenang. So bukan amaran, peringatan kepada rakan-rakan, kepada YB Jeb di dalam dewan sana. No, YB Jeb sudah berpengalaman. Kalau kacau pun mesti boleh jawab. InsyaAllah. Itu pengalaman yang cukup menarik yang dikongsikan oleh YB Jeffrey dalam pengalaman pertama, di penggal pertama kalau saya boleh sebut, di dalam sebagai ahli Dewan Negeri, dan pengalaman itu sudah tentu mengajar beliau untuk lebih berkeyakinan di dalam sidang dewan. Sudah tentu di luar sana beliau seorang yang berkeyakinan kerana sentiasa berkomunikasi dengan masyarakat, tapi di dalam sidang itu, dalam konteks berbahas itu, mungkin satu ruang yang berbeza. Ruang yang berbeza. Sangat berbeza yang perlukan keyakinan, ketajaman dan sebagainya. Apatah lagi di sana itu sentiasa mencari peluang untuk mempertikai dan mengacau ganggulah. Okey, saya rasa bersyukur kerana sidang ataupun sesi kali ini kita dapat kutip pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu tentang solusi-solusi yang di bawah tema memahami denyut nadi rakyat tadi yang disebutkan oleh YB di awal sesi tersebut. Dan kita faham denyut nadi rakyat itu akhirnya kembali kepada penyelesaian akar pokok kepada sesuatu masalah, dan bukan benda-benda yang terlalu canggih, bukan terminologi yang kita susah nak faham, tetapi penyelesaian itu ada di depan mata. Cuma tinggal lagi kita nak usahakan dengan sedaya upaya, iltizam kita untuk melakukan perubahan dan menyelesaikan masalah rakyat, supaya seperti mana yang YB kata tadi, kitaran masalah itu tidak terus berlaku tanpa penyelesaian. Ya YB. Dan mungkin terakhir YB, setiap tokoh yang datang ke studio kita ni, kita akan tanyakan soalan yang ironi dengan nama podcast ini. So yang terakhir, kalau boleh saya tanya YB, what's next for Selangor YB? What's next for Selangor? Saya nak Selangor sejahtera dan lestari. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang, ataupun saya sebut terima kasih Daun Keladi. Daun Keladi ni dah jadi satu hashtag Daun Keladi. Terima kasih Daun Keladi kalau sudi datang lagi ke studio What's Next Podcast. Dan terima kasih diucapkan kepada YB Jeffrey Mejan, ahli Dewan Negeri Ijuk dalam kekalutan sesi Dewan Negeri. InsyaAllah
kita ketemu lagi YB di masa-masa akan datang. Selamat maju jaya dan selamat berbahas dan menepis segala kacau ganggu daripada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah saya doakan YB terus maju jaya di dalam kerjaya dan juga dalam khidmat kepada masyarakat. Okey, penonton sekalian, kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Ikuti What's Next Podcast untuk perkembangan-perkembangan terkini, isu semasa dan juga khusus minggu ini untuk sidang Dewan Negeri Selangor. Sekian, saya Yusfariza Yusof, host anda. Berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na.